Jom kita unboxing Xiaomi Pad X. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Aku tahu korang tengah tunggu aku untuk unboxing Xiaomi 17 tu. Sabar dulu. Sebab aku baru je dapat tablet yang terbaru daripada Xiaomi ni, Xiaomi Pad X. Macam mana rupanya, ada orang kata yang tablet ni boleh gantikan laptop. Betul ke tak? Jom kita tengok rupa tablet ni. So guys, ini dia tablet terbaru daripada Xiaomi Pad X. Nah, dalam box ni, dia didatangkan sekali dengan keyboard. So aku rasa lagi selesa macam ni lah, lagi bagus. Tak perlu korang nak bawa banyak box ketika beli, sebab dia dah sekali macam ni. Cuma satu je lah masalah, box dia sedikit besar sebab dia sekali dengan keyboard. Apa pun okey je. Dan untuk pembelian terawal dengan aku ni, akan dapat sekali dia punya ni, Xiaomi Focus Pen Pro. Okay, yang ni memang akan dapat percuma sementara stok masih ada. Kalau dah tak ada korang beli tu, maksudnya memang dah sold out lah. Jadi kita tengok apa yang korang akan dapat dalam ni, macam mana rupa tablet terbaru tu. Kita buka ni. Walau. So first kali korang akan dapat tablet dia kat depan ni, dia punya presentation. Ini tablet dia. Oh sorry, silap. Ini dia punya casing. Dia punya casing dengan keyboard lah. Oh, dia letak atas ni. Aku ingatkan dekat bawah. So first kali ni dia punya keyboard. Keyboard dekat sini. And baru dia punya Xiaomi Pad X. Yang nipis lah. Okay, aku letak kat tepi dulu. Kita tengok satu-satu je lagi. Okay, dalam ni macam ni je. Yang ni dia punya adapter dan dia punya kabel. So buka. Okay, dapat dia punya adapter. So adapter dia bagi 45 watt. Design by Xiaomi. Yang ni jenis 2 pin. Okay, better boleh bagi 3 pin lah. Tapi aku tahu lah, kebanyakan tablet memang dia bagi yang jenis 2 pin. So dapat ni. Dan kat sebelah dia, ini dia punya kabel. So ni kabel type A to type C. Tengok. So dia punya ketebalan kabel macam ni je, just nice, tak tebal dan tak nipis. Ini fast charging lah sebab dia ada colour warna orange ni. Ya. And kita tengok dia punya keyboard pula. So ini keyboard dia. Okay. So kat dalam buah ni. Okay, dia punya material ni jenis dia macam leather, tapi dia ni jenis yang keras. So dia. Okay, dia punya design. Kat tepi dia macam ni. Yang ini jenis pin connector dia daripada keyboard ni kepada tablet. Sedap bunyi. Okay, yang ni korang tak perlu masukkan kabel, plug and play je. Okay, aku tunjuk sekejap lagi macam mana nak connect. So, and kita tengok juga pen.
Ni pen yang korang akan dapat secara percuma kalau beli, jadi orang terawal lah. Sementara stok masih ada. Xiaomi Focus Pen Pro. So ini dia punya manual book lah kat dalam ni. Dan ini dia punya pen. Okay, aku rasa yang ni korang boleh tukar ni. Dan yang ni pun tak ada untuk slot tempat korang kena masukkan kabel. Aku rasa dia just connect, auto connect. Jadi aku connect dengan pen dengan keyboard sekali. Kalau bagi kemas, kita tengok tablet pula. Oh, ini dia tablet Xiaomi Pad X. Kat depan ni pun dia tulis dia punya spec. Kalau tak payah susah-susah nak buka setting. Dikuasakan Snapdragon 8S Gen 4. Support all new Xiaomi Focus Pen Pro. Ada AI. Dia punya screen dia 3.2K, crystal clear display. Bateri dia 9200 mAh. Ultra thin, maksudnya kecil kan ni. Jadi kita buka. Okay, ni screen dia. Ini screen dia gunakan 144Hz. Memang powerful lah. Kalau 144Hz untuk tablet. Dia punya selfie camera. Lepas tu dekat tepi, kat belakang dia macam ni, charging port type C. Dan dia punya speaker ada 1, 2, 3 dan 4. Dan speaker ni Dolby version. Kita test speaker. Lepas tu kat atas ni kosong macam ni. Lepas tu dia punya pin. Korang kena buka ni korang kena make sure untuk buka ni kalau korang connect dengan keyboard. So kat ni dia punya kamera 13 megapixel AI kamera. Dan kalau tengok dia punya bang kamera tu hampir sama besar dengan dia punya body tablet ni. Memang boleh kata nipis lah. Kita on. So guys, aku dah on. Korang boleh tengok dia punya screen. Yang bagusnya dapat tak screen dia, walau terkena cahaya still nampak jelas. Ini aku tak, ni maksimum yang korang boleh dapat lah, dia punya brightness. So yang ini yang paling low. Okay, interface dia macam ni. Okay lah, smooth. Sebab dia boleh dapat 144Hz. Okay, storage apa aku dah cerita tadi. Benda lain kita akan try untuk next video. Kita akan cuba test dia punya kamera. Kamera walaupun tablet, kamera dia tengok dah. Stay nice dia punya quality tu. Untuk kamera dia stay nice. So sesuai lah untuk korang buat kerja, nak meeting online apa. So ini dia punya boleh main dalam banyak jenis lah. Setting, boleh buka banyak apps. Kata kita try dia punya speaker. Ini dia volume yang paling tinggi kau boleh dapat. Speaker. Ini paling low. Yang ni paling high. Jadi kita test sambung dengan connect dengan kita punya keyboard pula. Jadi kita try untuk connect dengan dia punya keyboard ni macam mana. Biasanya kalau jenis magnetic, just masukkan sini. Pin ni, sama-sama pin, just macam tu. Lepas tu korang cari je stylus and keyboard dekat sini. Keyboard, nampak tak?
tengah updating. Pen pun sama, sebab pen ni dia jenis magnet. Okay, so magnet ni atas ni, nampak tak? So sekarang ni dia tengah update. Sekarang update keyboard sukses. Tunggu pen pula. Okay, pen pun dah sukses. Okay, keyboard dah sukses. So korang boleh adjust dia punya speed. Dia tengah connecting. Dan korang boleh gayakan macam-macam style. Antaranya macam ni lah. Okay. Okay. So kalau korang tak nak gunakan ni, just tak je atas ni. So keyboard pun sama, korang boleh gunakan keyboard ni. Just insert text. Okay. Hi Factory Mobile. So bila selesai, korang boleh je simpan macam ni. Dan boleh bawa ke mana-mana. Easy kan. Nak gantikan, aku rasa mungkin boleh gantikan laptop untuk korang buat kerja. So apa pendapat korang tentang Xiaomi Pad 8 ni? Cuba korang komen. Dan kalau korang minat nak dapatkan semua sekali ni, pen secara percuma, keyboard secara percuma ni, boleh beli secara online dekat FMO. Aku dah sediakan link dekat bawah. Kita akan test banyak lagi untuk keyboard ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.